Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamsia Misha. Okey, hari ini saya nak masak apa ya Haziq? Allahu Akbar. Hari ini kita nak masak simple, sangat simple, iaitu kita nak masak tauge. Tauge gaul-gaul je. Maksudnya kita cuma tumis bahagian bawang, cabai. Kemudian yang lain tu nanti kita gaul je. Sebelum melanjutkan memasak, jom kita tunjuk dulu bahan-bahannya. Kita ada tauge, daun bawang, sedikit garam. Di sini kita ada bayam Brazil. Kita dah hiris ya, dah hiris pula, dah potong-potong bayam Brazil tu. Ini contoh dia, bayam Brazil. Ya. Kemudian di sini kita ada ikan bilis goreng. Kemudian di sini ada sos tiram, minyak bijan dan juga sos sotong. Kemudian bahan lain kita ada cili hijau yang besar tu, kita dah iris ataupun potong. Kita ada setengah biji bawang Holland, 1 biji bawang merah besar, 4 biji atau 5 biji ya, 4 ke 5 biji cili padi merah. Kita ada 5 ulas bawang putih yang dah dihiris. Kita ada lebih kurang 1 inci, seinci setengah ke seinci ya, lebih kurang seinci ya, halia. Dan kita akan hiris dan kita goreng. Itu saja bahan-bahannya. Jom kita langsung menghiris apa yang patut kita hiris. Okey, kita hiris dulu cili padi. Kita hiris ni ikut kesesuaian atau selera masing-masing ya. Ini cili padi api, ialah cili padi atau cili api yang pedas ya. Kita dah hiris ya cili padi merah tadi. Kemudian kita nak hiris pula bawang apa Zik? Bawang Holland. Ya betul. Kita potong dadu lah kurang lebih dia. Ataupun terpulang lah nak potong ikut selera ataupun kesesuaian masing-masing. Ya, kita dah iris. Ini semua ni kita akan tumis ya. Tapi di sini kita tidak tunjukkan minyak. Tadi pun satu bahan tu tertinggal, iaitu bahan perasa. Kita tak letak di sini, tak apa. Nanti bila time masak kita akan tunjukkan bahan perasa. Okey, ni kita nak hiris halia pula. Halia ni saya nak goreng, agak goreng garing lah, bersama dengan bawang putih. Ini goreng garing ya, bawang ni halia dah dihiris. Sudah siap dihiris, kita goreng dia garing bersama dengan bawang putih. Yang ini kita tumis. Kemudian kita nak iris pula bawang merah. Sama juga, terpulang macam mana nak iris ya. Okay, kita dah siap hiris cili padi, cili hijau, bawang Holland, bawang merah, halia, bawang putih Macam saya cakap tadi, saya ulang lagi sekali, ini ditumis sehingga digoreng sehingga garing. Yang ini kita tumis. Okey, kita nak hiris pula ataupun kita nak potong daun bawang. Ya. Okey, daun bawang kita pun tak berapa nak cun gitu. Tapi boleh lah, insyaAllah tak ada apa masalah.
Okay, kita nak label sikit ya, ataupun nak cakap sikit. Video saya, video kampungan. Apa namanya lagi Haziq, kita masak pun masak kampungan. Jadi serba kekurangan lah ya. Kita punya video dan masakan semua serba kekurangan. Jadi harap maaf dan harap maklum ya. Okey, kita nak langsung memasak. Okey, air pun dah mendidih ya. Kita didihkan air tadi lebih kurang beberapa saat, beberapa minit itu. Masukkan tauge ya. Kita masukkan tauge, kita celor sekejap sahaja. Masukkan juga dengan bayam Brazil tadi. Kita kacau. Bila kita masukkan tauge macam ni, kita terus je tutup api. Kemudian kita kacau-kacau bagi dia sebati. Kita terus angkat. Okey, macam ni aja ya. Kita terus angkat. Okey, kita angkat, kita masukkan ke dalam penapis lah. Okey, ya. Dah ya. Sini. Okey, tunjukkan kat sini pula. Tu. Kita letak air sejuk balik ya. Okey, kita dah panaskan sedikit minyak ya. Kita goreng halia ni sehingga garing ataupun hingga kekuningan lah. Kalau tak garing pun tak apa, tapi sehingga kekuningan. Ya, halia kita dah nampak kekuningan, kita masukkan bawang putih pula. Ya, kita punya bawang putih dan halia dah bertukar warna dah. Kita lanjut menggoreng sikit lagi. Bolehlah kita angkat ya, dan kita tutup api. Kita dah kurangkan minyak ya. Kita tumis ataupun kita tumis lah, bukan yalah, tersilap cakap lagi. Kita tumis sehingga wangi. Tumis bawang merah, bawang putih, bawang Holland. Bukan bawang Holland, silap. Dua jenis bawang bawang Holland dengan bawang merah, cili padi. Okey, kita tumis lah sehingga dia hingga apa ya Haziq, hingga naik bau lah, hingga berbau wangi gitu. Dah berbau wangi kita punya bawang merah tadi. Masukkan cili hijau ya. Kita gaul terus. Kemudian bolehlah kita masukkan sedikit garam ya. Dan juga sedikit sos sotong. Okey, sikit sahaja. Kita masukkan sedikit juga atau boleh kurang 1 sudu makan sos tiram. Kemudian kita masukkan sedikit minyak bijan ya. Nak bau dia je. Okey, kita gaul macam ni. Cili semua pun dah masak. Bolehlah kita letak serbuk perasa ya. Okey, serbuk perasa. Kita gaul lagi. Sampai macam ni, bolehlah ditutup api ya.
Okey, kita tutup api dan kita biarkan sekejap. Macam sekejap lah, tinggal sekejap. Ataupun nak angkat pun boleh, ataupun di dalam ni pun boleh. Tapi saya kata biar je di sini dulu sekejap. Kejap lagi baru saya gaulkan dengan tauge tadi. Resepi saya dah siap dimasak dan juga belum dihidang. Okey, saya cakap tadi saya nak gaul dalam kuali, tak jadi saya terus gaul dalam periuk. Saya dah turun pada dapur dah ni. Okey. Kita masukkan daun bawang tadi. Kita gaul lah ya. Agak bising sikit ya, periuk ni agak sedikit bising. Okey, kita gaul sehingga sebati. Dan bolehlah kita masukkan halia dan juga bawang putih tadi. Okey, jom kita hidang ke Zik? Okey, haja kita hidang. Kita hidang dalam piring ya. Kita tunggu kejap so ya. Okey, kita letak dalam pinggan.